Kuasa gunung berapi, antara kemusnahan dan keajaiban di dunia. Bayangkan bawah bumi yang kita tengah pijak sekarang, sebenarnya ada satu raksasa yang tengah tidur. Dan bila dia bangun, dunia ni boleh berubah dalam sekelip mata. Inilah dia kisah gunung berapi yang hari ni aku nak cerita kat korang, paling terkenal dalam sejarah manusia. Satu, Vesuvius, kota yang dibekukan masa 79 Masihi. Okey, sebenarnya tahun 79 Masihi, langit Pompei tiba-tiba bertukar gelap. Bukan sebab malam tapi sebab gunung Vesuvius meletup tanpa amaran. Dalam beberapa jam, seluruh kota Pompei tenggelam dalam abu yang sangat-sangat panas. Yang paling mengejutkan, mayat penduduk membeku dalam posisi terakhir mereka masa kejadian. Dia macam seolah-olah masa terhenti tau. Ada yang tengah makan, ada yang tengah berpelukan kan. Ada yang cuba melarikan diri dan ada juga yang sedang tidur, yang sedang melompat. Pompei hilang selama 1700 tahun. Sebelum dunia jumpa semula kota yang membeku ni, dalam tragedi tu memang sangat-sangat tak boleh nak main brain lah. Yang kedua, Krakatau, letupan paling kuat dalam sejarah pada tahun 1883. So, tahun 1883 ni, letusan Krakatau ni bukan letupan biasa yang kita dengar kat TV ke atau kita sendiri dah rasa. Ini letupan yang menggegarkan satu dunia. Suara letupan tu kedengaran sejauh 4,800 kilometer. Bayangkan guys, kedengaran daripada Australia sampai ke India. Tsunami setinggi 40 meter membadai pantai sebabkan letupan ni. Lebih kurang dalam 36,000 orang mati terbunuh. Debu dia ni pula sampai satu dunia boleh nampak. Sampai ubah warna matahari ni jadi warna merah selama beberapa bulan. Lama geng. So, inilah gunung berapi yang bunyinya dianggap terkuat yang pernah berlaku direkodkan manusia. Nombor 3 guys, Gunung Tamboro. Tahun tanpa musim panas. Tahun 1815. Letusan Tamboro adalah letusan paling besar dalam sejarah moden manusia. Kesan dia sampai satu dunia rasa. Tahun berikutnya, 1816, dipanggil The Year Without Summer. Salji turun di Eropah, tanaman mati, ramai yang kelaparan. Tapi bukan sebab perang bukan sebab penyakit. Sebab satu gunung berapi dekat Indonesia telah meletus. Ini dia orang panggil letusan Tamboro terlalu besar sampai dia ubah iklim dunia. Jadi sejuk geng. Nombor 4, Mauna Loa, gunung berapi paling besar di Hawaii. Dia punya fizikal tu memang gedabak besar siap. Kalau korang nak tengok gunung berapi yang paling besar ni, Mauna Loa ni adalah raksasa sebenar, Mauna Loa. Dia bukan paling ganas tapi paling besar, paling luas dan paling berat. Lava dia ni bergerak dengan sangat-sangat perlahan. Tapi bila mengalir ke laut, dia boleh cipta satu tanah baru. Maksudnya lava tu turun je dekat air laut tu, dia jadi macam pantai, macam pasir-pasir tu. So, pulau Hawaii ni sebahagian wujud disebabkan gunung Mauna Loa ni. Fakta menarik yang ramai tak tahu, ada lebih banyak gunung berapi bawah laut daripada atas darat. Letusan boleh cipta kilat, ia dipanggil volcanic lightning. Tanah sekitar gunung berapi antara yang paling subur di dunia.
Gunung berapi ni sebenarnya bukan musuh tau, tapi kuasa alam yang membentuk dunia kita sekarang. Gunung berapi boleh hancurkan bandar, boleh hancurkan satu dunia, tapi dia juga boleh cipta pulau baru, tempat kediaman yang baru. Gunung berapi juga boleh membawa kepada kematian, dan tapi korang kena tahu dia juga bawa kesuburan. Mereka ni sebenarnya bukan sekadar gunung. Mereka ni adalah jantung bumi yang mengingatkan manusia bahawa kita ni hanyalah tetamu di atas planet ni. So korang-korang yang mana sukakan cerita-cerita inspirasi yang macam ni, boleh tolong like, follow, share dan subscribe. Serta kalau ada idea-idea yang baru, boleh komen dekat bawah. Jadi sampai kita jumpa di video yang akan datang.